Assalamualaikum semua, good morning, selamat pagi dari Bahau Negeri Sembilan. Sekarang pukul 7.30 pagi. Aku dengan mak ayah aku, dengan adik aku, dengan family aku lah. Kita orang pagi ni nak pergi sarapan pagi. Lepas tu kita orang nak pergi Pasar Tani. Pasar Tani tu dekat Bandar Baru Seting. Nak tengok lauk lah, tengok apa yang dia orang jual dekat sana. Jadi pagi ni dah jemu makan lemang, ketupat kan raya. Kita orang nak pergi cari sarapan dekat luar. Kita tengok apa yang ada dekat luar. Lepas tu kita tengok apa yang ada dekat Pasar Tani Bandar Baru Seting tadi. Jom. Okay, kita orang dah sampai kedai sekarang ni. Dah sampai Bandar Baru Seting. Nak pergi breakfast dekat Medan Sedera Bandar Seri Jemput. Okay, kat sini kita orang breakfast Medan Sedera Bandar Seri Jemput. Kedai kat ujung sana tak buka lagi, mungkin sebab ada orang cuti raya kan. Ni kedai buka lah. Sini ada roti canai, ada nasi lemak macam-macam ramai-ramai. Jom kita isi perut tu, sarapan dulu. Lepas tu baru kita pergi Pasar Tani. Merah tak? Baik. Sini ada soto. Soto mi soto. Sup ke? Kat sini paling best orang cari-cari raya-raya ni roti canai ya. Oh, roti canai. Skill ya. Skill orang lama nanti baru canai. Bahaya memang orang cari roti canai. Semua roti canai cari. Dah jemu makan lemang, makan rendang, kita cari roti canai. Roti canai makan dengan kari. Roti canai ada ni air goreng, ada rendang, nasi goreng, mi goreng, sambal sotong. Oh, ni lauk lauk ayam kicap, kuicing. Ni lontong macam ada. Jom kita sapa lah. Macam tu. Kakak dah mandi belum? Mana dia mandi? Belum mandi lagi. Habis kata Pia tak belum mandi. Nak makan apa? Untuk makan goreng. untuk makan Makan goreng. Ikan goreng. Nasi makan apa? Makan nasi goreng, Maggi sama sotong telur mata. Banyak juga ambil. Makan. Baik. Makan air berapa? Punya kuih tiaw kek. Bagi kau ni Naya. Maggi goreng, telur mata, ayam goreng dengan sambal sotong. Naik. Pun makan. Kenapa adik nak apa? Nak miau. Miau kan? Yang minta sudu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ni bagi dia suruh ni dah. Sebab ini su. Kak dulu. Weh. Ayo. Nak. Okay. Ya. Mana dah penyerang? Telur mata. Mi goreng telur mata. Kak Una, Maggi goreng separuh, telur rebus 2 biji, Telur rebus. bihun separuh. Bihun separuh. Separuh-separuh lah. Ya, ya, Okey. Lepas tu kasih dua. Kuih dua. Okey. Air punya. Nak air ni lah tu. Nak air ni. Ya. Okay, dah selesai makan. Kita orang tak dapat makan roti canai sebab ramai sangat orang. Order sampai 30, 40. Jadi hajat nak makan roti canai tadi tak dapat. Sebenarnya kita orang nak makan kat kedai sebelah tu, tapi tak buka kan. Jadi makan yang dekat situ. Tapi semua yang kita makan tadi, banyak-banyak tadi tu, tak sampai RM50 untuk 6 orang makan. Kira murah ha. Murah ha. Kalau kat Sarawak tak dapat harga tu. Kat sini dapat lagi RM50. Boleh lah makan dia, average dia okey lah. Cuma kedai sebelah tu bapak aku cakap sedap lagi. Sekarang ni kita nak pergi Pasar Tani. Jom. Okay, sekarang kita nak sampai Pasar Tani. Pasar Tani dekat Bandar Baru Seting. Kita nak tengok lah apa benda orang jual dekat Pasar Tani ni. Kalau dia Pasar Tani ni sama macam Tamuk lah.
Kalau kat Sibu kita panggil tamu. Jom kita tengok apa ada jual. Dekat sini ada jual lemang. Ya bang, Lemang sekali dengan rendang. Lemang tu, rendang tu. Ni apa ni bang? Ubi? Ubi rebus ada, tapai ada. Oh, ubi. Tapai pun ada, tapai. Rendang. Tapai ubi kuning. Oh, ni tapai. Ha, tapai ubi. Ni ubi apa ni? Ubi wabui. Oh. Jom. Air. Jom kita masuk dalam. Dalam cerita lo. Masuk dalam kita tengok apa ada jual dekat pasar tani. Ni bagi ikan. Ikan tapah dekat sini RM75 bro. Sekilo. Sedap. 75 pun puas hati. Tapi sekarang memang Okay, Sarawak ini murah tak kecil. darat. Betul. Ini tak hitam. Nak kurang nasi pun tak hitam ni pun sedap. Sedap tak pakai nyen. Tapi tak pakai. Sekarang ni pun dia orang jual pun 80. Kalau kat Sarawak ni sini dia jual barang-barang lauk kampung. Ya. Ikan fish. Ni produk salai. Orang Negeri Sembilan ni memang terkenal dengan salai. Ikan bau salai, ikan sembilan salai. Iaitu salai. Banyak juga sayur-sayur kampung lah. Sayur-sayur kampung macam tu juga. Ini sayur ni tak ada dekat Sarawak. Sayur maman. Ni sayur ni tak ada dekat Sarawak. Sayur maman, orang panggil sayur maman. Semenanjung ni ada. Sarawak tak ada. Dia sedap masak dengan gendang. Gendang campur ayam. Sayur maman dia pahit sikit. Ni apa ni? Ini dia goreng-goreng. Oh. Ini produk goreng-goreng. Dia jual kerabu. Macam lah benda yang digoreng-goreng. Ini pula seafood guys. Seafood kerang RM12 sekilo. Seafood berapa sedut-sedut? Kuyong RM27. 27 sekilo seafood. Seafood 27. Ni udang galang. Galang kan Sarawak banyak. Udang ni. Udang galang. Arab telapi. Pinggang kaki tebal lagu angin. Ini trekking ya. Sayur bang, RM1, RM3. Sayur RM1. Ya. Yang best ni kalau kat menu ni. Ini je. Habis tu saya belanja lah. Daging fresh. Dah aku kenal tak ni? Ni kenal tak ni? Kenal lah. Ni kenal tak? Siapa? Dua lah. Yang itu saya belanja. Saya nampak muka. Oh, kenal. Sama ayo. Ni anak lelaki dia seorang. Ya. Okay, mana cik sini ya? Oh, mana baru? Oh. Balik tu kita balik. Sorry dah balik dah. Kau flag kau tu kena. Boleh 2,5 hari. Sarawak. Itulah. Kita ikutlah mana kan. Dia bilang daging. Ayah selalu ke sana. Daging isi. Dia teragak. Dia tengah dah datang. Okey, lembu. Ayo. Boleh dah pak? Menang tak? Dia kalau jumpa muka kau ni tak kali tak beli. Hai, muka kesian kan? Ni nak beli daging fresh memang banyak ah. Kalau ke Sarawak payah dah cari. Di perut lembu. Ni kaki dia ke. Kaki lembu pun orang jual weh. Kaki lembu. Ni semua daging fresh kan. Daging fresh. Daging kobot kan? Yang aku nak beli daging tu. Betul lah kobot. Daging 35 sini. Ni lagi satu.
dekat Negeri Sembilan kita orang panggil ni buah jering. Kajai kol. Joring lah kan. Joring cambah. Aku dah ambil. Joring cambah orang Sembilan bagi. Nampak tu dia ada kakak tu kan. Itu. Jangan ada rakat. Atuk korang. Atuk korang. Oh, banyak. Dia tak nak korang, dia takut kat orang. Oh, dapat dengar. Terima kasih Nenek kata. Terima kasih. Oh, dapat duit raya. Dia dapat duit raya Nenek ni bagi. Masih Atuk Nenek kata. Thank you. Isi 55. Oh, ini ikan laut geng. Ikan laut. Nak beli ikan laut ke? Ikan bambu. Oh, sotong dia. Sotong dia besar bang. Sotong RM45 sekilo. Hai. Dia nak juga kita frame dalam video. Ini sotong. Banyak ni sotong. Ketam ni ikan apa? Ikan selah. Ketam. Nak beli tak sotong? Nak beli sotong. Yang nak beli sotong ni? Nak. Jadi orang rumah aku suruh beli sotong. Sotong ni lawa-lawa. Okey, sekali makan. Dah. Ambil semua kak, bagi apa? Ambil semua tu bagi apa? Ambil semua. Macam nak bawa kenduri pula kan. Dah ambil ayu lah. Ayu haji. Berapa dek? Sampai sekilo? Tak sampai? Selamat Hari Raya. Cukup lah tu. Sotong. Pisang. Ni boleh pilih sendiri kan. Kalau nak beli mana ikan tilapia hidup ni. Tu dia sotong ompek. Pilih sendiri nak besar kecil semua ada. Patin mereka bau hidup ni. Dekat sini ni daun maman ni banyak. Daun maman ni kat Sarawak tak ada. Asam keping. Wah, tengok kunyit dia gemuk-gemuk orang sini. Gemuk-gemuk kunyitnya gemuk-gemuk. Macam pokok mak tu. Kanser. Kerepek balang pun banyak. Kerepek balang. Satu RM7, dua RM10. Original lah dia betul. Halia betul. Minum jangan banyak-banyak. Dia ini yang dia semua sama ni. Mak aku nak beli halia semua betul. pati ni. Dia pati tapi dia minum separuh-separuh. Dia ambil ni separuh cawan. Tengok dia punya serai. Oh, lawa-lawa serai ni. Besar-besar serai ni. Oh. RM2 dia. RM1. RM1 dia sikat. Serai. Ni sekarang ni kita tengok proses untuk salai ayam. Ni ayam ketik ni, ayam kan? Ni ayam. Orang Negeri Sembilan ni suka makan benda salai. Ni salai ayam. Ayam kampung ke ayam? Oh, ni ayam telur. Ni ayam telur. Dia salai guna arang. Ayam ni pula puyuh. Sembilan ni kalau korang lalu tepi jalan memang akan nampak banyak orang jual salai ni lah. Salai itik lah, salai ayam lah. Inilah dia tengah proses salai. Menyalai ayam, menyalai dia guna arang kan. Salai guna ayam. Ada juga orang guna buluh. Guna apa? Sabut. Ni
Ni kuih talam. Talam Seri Palu. Macam-macam kuih dia. Dia nak kuih muka tu ya? Belilah. Kakak nak kuih yang kakak suka tu. Ni ke tu? Kuih colourful. Semua ada. Seri muka pandan, talam ubi gula merah, talam cendol, semua talam. Tak nak yang sebelah tu. Air kelapa. Macam nak beli air kelapa satu. Hai apa? Kelapa. Ni dua ada beli. Oh, dah beli. Okey, dah cukup. Air kelapa. Dan Aisyah ada juga. Nak. Air kelapa je cukup. Selesai kita orang pergi pasar tani. Tapi hari ni kurang sikit. Buat lah. Oh, ikan masin. Cikgu. Kita orang dah habis pergi pasar tani. Terjumpa pula dengan cikgu aku. Cikgu zaman sekolah rendah tu. Sihat lagi cikgu tu. Tempat dia bagi duit air dekat anak-anak aku. Jadi alhamdulillah rezeki anak-anak. Bila kita pergi jalan ni, jumpa saudara lah, jumpa orang lama tak jumpa lah, macam-macam lah. Jadi settle pergi pasar tani hari ni. Pasar tani ni kurang orang sebab raya kan. Jadi tak ramai sangat orang berniaga. Jadi alhamdulillah lah, settle hari ni dapat beli lauk apa semua. Sekarang ni kita orang nak balik. Thank you semua yang dah tengok video. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa untuk next video, okay? Bye bye. Assalamualaikum.